Kebelakangan ini, isu Rohingya sedang hangat diperkatakan di media sosial dan sekitar Malaysia. Di sini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya berinteraksi dan berdialog dengan aktivis-aktivis Rohingya ini. Pada awal tahun ini, saya berpeluang menyertai sebuah program yang dianjurkan oleh United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di sebuah hotel di Pulau Pinang. Dan program itu adalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Dan saya menyertai program tersebut atas kapasiti sebagai Exco Sidang Muda. Program itu telah berlangsung selama 3 hari, 2 malam dan disertai oleh wakil-wakil pelbagai NGO di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak. Dan dalam program tersebut juga ada wakil-wakil daripada orang asli dan juga Rohingya. Terlebih dahulu anda perlu tahu Rohingya di Malaysia adalah diklasifikasikan sebagai status pelarian dan mereka memegang kad UNHCR. Dalam program tersebut ada 2 orang wakil komuniti Rohingya, seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan saya ingin katakan di sini bahawa saya tidak menentang aktivis-aktivis semua ni, tapi saya menganggap aktivis-aktivis semua ni berfikiran agak menarik lain daripada yang lain. Dan bagi saya secara peribadinya, tuntutan-tuntutan mereka kadang-kadang tidak masuk akal. Walaupun dengar seperti ideal, sangat baik, sangat melindungi hak asasi manusia, tetapi kebanyakannya dari sudut pandangan pelaksanaan dan dari sudut orang yang memahami pentadbiran kerajaan, semua itu agak mustahil untuk dilaksanakan. Saya bagi contoh. Dalam program tersebut, saya dan beberapa rakan exco saya telah dibahagikan kepada 3 kumpulan besar di mana setiap kumpulan telah diberikan satu tajuk dan kita perlu memberikan idea dan input supaya boleh memberikan resolusi dan cadangan kepada pihak-pihak berkenaan supaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan kebetulannya, saya telah dibahagikan dan diletakkan dalam kumpulan pelarian dan kumpulan saya mempunyai peserta wakil Rohingya yang perempuan itulah. Dan apabila kita duduk semeja dalam 11-12 orang, kita semua adalah berlatar belakangkan badan-badan yang berbeza. Semasa sesi perbincangan tersebut, kita cuba untuk menyelesaikan masalah isu Rohingya. Pelarian Rohingya lah yang berada di Malaysia. Wakil perempuan Rohingya tersebut adalah datang daripada Kuala Lumpur. Di permulaannya, saya bertanya kepada beliau, apa permintaan beliau sebagai wakil Rohingya yang berada di Malaysia. Kita tahu mereka tidak boleh balik ke Myanmar kerana mereka menghadapi ethnic cleansing lah ataupun pembunuhan etnik. Yang peliknya, aktivis-aktivis NGO Melayu Malaysia sangat beria untuk membantu mereka. Walaupun mereka belum lagi memberitahu apa permintaan dan apa keperluan mereka. Kemudian saya terus menyuarakan kata kita tidak boleh gelojoh, kita tidak boleh terburu-buru memberi benda yang mereka tak minta. Sebab kita sendiri sebagai rakyat Malaysia pun tak terjaga ataupun ada yang masih hidup dalam keadaan terombang-ambing. Ada yang tidak bersetuju dengan saya, mereka katakan semua ini adalah hak asasi di mana saya rasakan ianya adalah tidak adil sebagai rakyat Malaysia. Kenapa kita tak pentingkan rakyat Malaysia dulu? Okey, kita teruskan ceritanya. Orang Rohingya tersebut telah menunjukkan kad UNHCR dia dan ternyata dengan jelas bahawa pemegang kad UNHCR ini tidak boleh bekerja di tempat yang mereka cari perlindungan. Kita terus bertanya, kalau tidak boleh bekerja, macam mana komuniti mereka, masyarakat mereka meneruskan kehidupan? Jadi orang Rohingya tersebut menyatakan bahawa mereka hidup dengan cara mengutip sisa-sisa ataupun scrap. Jadi mereka tidak boleh kerja dalam sektor yang formal.
ataupun tidak boleh bekerja secara formal lah. Dan apabila sesi itu diteruskan dan beberapa perbincangan telah berlaku, kita boleh simpulkan bahawa ada 3 benda yang mereka minta. Yang pertama ialah mereka minta untuk hak pendidikan, di mana anak-anak kecil mereka yang lahir di sini, mereka ingin menerima pendidikan. Di sini ada masalah dia. Tapi kita simpan dulu, kita dengar dulu apa lagi permintaan dua lagi. Yang pertama ialah isu pendidikan. Yang kedua ialah isu pekerjaan, di mana mereka menuntut untuk dapat peluang pekerjaan seperti orang-orang biasa demi kelangsungan hidup. Dan yang ketiga ialah untuk kebajikan kesihatan, di mana mereka nak akses kepada fasiliti kesihatan kita. Anda sebagai penonton mungkin ada pandangan sendiri, kita semua ada pandangan masing-masing, tapi pandangan saya secara peribadinya, tiga-tiga ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Yang pertama, kita tengok isu pendidikan. Masyarakat Rohingya mereka menuntut untuk masuk ke sekolah yang dikendalikan oleh kerajaan kita. Maksudnya sekolah awam, masuk SMK, SJK dan sebagainya. Di sini saya terus menyuarakan pandangan saya bahawa benda itu tidak boleh dilaksanakan. Kerana satu, masyarakat kita tahu kelas kita sudah padat. Satu kelas mungkin 30 orang hingga 40 orang isu kepadatan. Yang keduanya, semua urusan pentadbiran perlu menggunakan duit. Duit itu daripada mana? Cukai rakyat. Adakah masyarakat Rohingya menyumbang kepada cukai? Tidak. Masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia sendiri pun menghadapi masalah. Jadi, takkanlah kita nak buka lagi satu peluang untuk menambah bebanan kepada sektor pendidikan kita. Mustahil. Dan macam biasalah apabila saya menyuarakan pandangan tersebut, ada tentangan kerana mereka kata pendidikan adalah hak asasi manusia. Ya, betul, hak asasi. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya utamakan rakyat Malaysia dulu. Saya konsisten daripada awal hingga ke akhir bahawa rakyat Malaysia perlu jaga rakyat Malaysia terlebih dahulu. Itu yang perkara yang pertama lah. Dan tambahan lagi, mereka yang rakyat Malaysia ni lah yang dalam kumpulan saya ini juga mencadangkan bahawa mungkin kerajaan negeri boleh tubuhkan sekolah khas untuk memberi ruang kepada mereka menerima pendidikan. Satu bangunan ataupun satu tempat khas untuk masyarakat-masyarakat Rohingya pelarian ini menerima pendidikan. Dan saya yang tahulah tak banyak tapi sedikit sebanyak tentang urus tadbir kerajaan ini, kalau anda ingin membuka satu ruang, satu sekolah baru untuk masyarakat tertentu sahaja, peruntukan daripada mana? Punca kuasa daripada mana? Siapa yang nak membayar gaji guru-guru tersebut? Siapa yang nak bayar bil elektrik? Adakah rakyat Malaysia yang pembayar cukai ini sanggup menggunakan duit tersebut untuk memberi akses kepada kumpulan pelarian ini? Kenapa tidak gunakan peruntukan tersebut yang kalau ada lebihan untuk menambah baik infrastruktur asas kita untuk rakyat Malaysia kita? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua pula tentang pekerjaan. Mereka menuntut untuk mempunyai peluang pekerjaan demi kelangsungan hidup. Di sini juga saya telah menyuarakan ketidaksetujuan saya berkenaan perkara tersebut. Ya, kita perlu kerja untuk dapat duit untuk kelangsungan hidup kita. Walau bagaimanapun, kita semua tahu rakyat Malaysia yang bekerja tertakluk kepada Akta Pekerja. Kalau pelarian ini masuk dalam sektor pekerjaan kita, mereka nak guna akta yang mana? Undang-undang yang mana? Kalau jadi apa-apa di tempat kerja, apa yang akan berlaku kepada majikan? Macam mana kita nak bela orang kita? Macam mana kita nak enforce ataupun ikut peraturan mana? Pembayaran gaji, adakah mereka ini perlu membayar cukai, SOCSO, EPF? Semua ini perlu diambil kira. Kita tidak boleh terus kata, baik bagi mereka kerja. Tapi banyak implikasi di belakangnya. Kita tahu juga ada golongan-golongan Rohingya yang bekerja di Malaysia ini tetapi secara haram. Pemegang kad UNHCR tidak boleh bekerja. Berbeza dengan permit kerja, golongan-golongan bangsa luar yang datang ke Malaysia untuk mencari kerja, mereka ada pas kerja. Jadi di sini pun saya kena hentam jugalah. Macam biasa.
Apabila kita tidak bersetuju dengan pandangan-pandangan tertentu adalah tentangannya. Jadi mereka kata bagaimana mereka nak teruskan hidup kalau tidak diberikan kerja. Saya kata itu bukan masalah kerajaan Malaysia ataupun rakyat Malaysia untuk memikirkan cara bagaimana mereka ingin hidup. Sebab mereka bukan rakyat Malaysia. Mereka bukan rakyat kita. Jadi kita perlu lebih fokus kepada rakyat kita sahaja. Dalam hati, saya memang katalah kalau mereka tak boleh survive di Malaysia ini, sila keluar. Kita tak akan kompromi dengan memberi jalan mudah kepada semua pelarian ini. Satu, kita tak tahu asal usul dia sama ada betul ataupun tidak mereka datang sini. Mungkin dia di negara luar, ni negara asal dia, dia merupakan seorang pembunuh bersiri. Kita tak tahu. Saya kata, saya tak menuduh sesiapa. Saya ingin melindungi rakyat Malaysia kita. Kalau kita kenakan undang-undang Malaysia kepada orang luar, boleh ke tak? Ada rintangan-rintangan dia, ada cabaran-cabaran dia yang berlainan. Dan yang menariknya yang perempuan Rohingya dalam kumpulan saya itu, dia bekerja sebagai orang yang mengajar kemahiran menjahit kepada wanita-wanita Rohingya yang berada di Malaysia. Di mana saya rasa agak baguslah. Sebab walaupun mereka tidak bekerja secara formal, tapi mereka ada cara untuk mencari peluang pekerjaan, mungkin buat kerja-kerja kecil, menjahit, kutip, scrap dan sebagainya, selagi tidak mengganggu orang Malaysia. Yang ketiga pula ialah berkaitan tuntutan tentang akses kesihatan. Yang ini saya juga menyuarakan bahawa saya tidak bersetuju. Saya tidak bersetuju kerana satu, hospital-hospital awam di Malaysia sudah padat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan kerajaan pada hari ini, sekurang-kurangnya 2 jam. Kalau anda pergi ke hospital, bahagian emergency, kecemasan, kalau anda dimasukkan ke zon kuning, silap-silap 1 hari, anda akan sangkut di sana. Kita, rakyat Malaysia yang cuba mendapatkan rawatan di hospital ataupun klinik kesihatan mungkin hanya perlu bayar RM1. Kalau masyarakat Rohingya, pelarian Rohingya ini masuk ke hospital kita, adakah mereka perlu bayar? Adakah kerajaan perlu subsidi keperluan mereka? Adakah cukai rakyat Malaysia wajar digunakan untuk tampung keperluan kesihatan mereka? Sedangkan kita tahu sektor kesihatan awam di Malaysia sudah sangat terbeban dengan tak cukup katilnya, dengan kepadatannya, dengan bebanan doktor yang sangat banyak. Jadi benda itu kena ambil kira juga. Bukannya kita terus kata, okey bagi akses. Kita perlu jaga mereka. Ya, mereka manusia juga. Tapi pada masa yang sama, keutamaan perlu diberikan kepada rakyat kita sendiri. Di saat akhirlah, di penghujung program tersebut, kita perlu membentangkan hasil-hasil perbincangan kita dan resolusi kita, dan saya boleh katakan kepada anda di luar sana, saya memang tak menyertai mereka langsung. Sehingga kan ada kawan saya, sahabat exco saya yang berada dalam satu kumpulan dengan saya pun kata, mereka janganlah subtitle sangat. Itu bermaksud saya memang tidak bersetuju. Banyak benda yang saya tidak bersetuju dengan tuntutan mereka. Itu adalah sedikit sebanyak tentang apa pengalaman saya berinteraksi dan berdialog dengan kumpulan-kumpulan aktivis yang memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat pelarian, khususnya Rohingya ini. Sebab tu saya kata, kadang-kadang wakil-wakil NGO ini, wakil-wakil aktivis ini agak lain daripada yang lain lah cara pemikiran mereka ini. Yang penting saya kekal konsisten bahawa kebajikan rakyat Malaysia perlu diutamakan terlebih dahulu sebelum kita menjaga orang lain. Jangan jadi kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Itu saja untuk video ini. Kalau anda suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.